Dekat tangan saya ni ada kad jadi tajwid sesuai untuk orang yang nak belajar tajwid ataupun baru nak belajar tajwid. Mari sini saya tunjukkan cara dia. Okay, dekat tangan saya ni ada kad jadi tajwid. Ini kat sini bukan sekadar buku, tapi dia ada alat untuk kita belajar tajwid. Di sini ni alat dia. First kat sini saya nak tunjuk apa yang jadi kalau kita temukan huruf mim bertemu dengan huruf ba. Okey, kita pusing. Okey, ni adalah mim. Kita jumpakan dengan huruf ba. Okey, ni ba. Okey, mim bertemu dengan ba. Okey, mim bertemu dengan ba. Tengok pada bulatan mim. Nah, kat sini dah tulis hukum mim sakinah. Jadi bila mim bertemu dengan ba, tengok pada bulatan mim, warnanya adalah warna pink. Jadi warna pink kita rujuk balik pada jari tadi. Jadi apa yang warna pink adalah ikhfa syafawi. Jadi kita dah tahu dah. Jadi kalau mim jumpa dengan ba, hukum dia adalah ikhfa syafawi. Nak tahu lebih lanjut, nak tahu macam mana ikhfa syafawi tu apa? Okey, kita dah tahu kat sini. Lepas tu kat sini, sebelah sini ada dia punya cara. Ikhfa syafawi bermaksud kena bunyi huruf mim tu disembunyikan. Maksudnya jangan sebut huruf mim. Kalau nak contoh yang lebih lanjut, boleh scan ni, dia akan terus ke ensiklopedia tajwid. Jadi, fungsi benda ni adalah sebagai satu alat saja. Alat untuk kita belajar tajwid. Cuba tuan-tuan dan puan-puan kat rumah, ajar anak. Pusing kan ni? Mesti anak senang faham punya. Makcik-makcik nak pergi kelas, nak belajar, dah pergi kelas lah. Belajar tajwid dekat kelas, dekat masjid. Bawa sekali kad ni. Pusing. Mesti lagi faham. Jadi tujuan alat ni bagi kita lebih faham, lagi nampak tajwid tu. Jadi dapatkan satu sekarang, kad jari tajwid. InsyaAllah anda sekeluarga boleh mengaji lebih baik. Dapatkan sekarang, tengok harga sekarang ada promosi.